Alhamdulillah pukul nak kat pukul 11 bancik daripada Anglelia. Tak kumpau Ikan nusat. Ikan nusat. Okey, tanah bancik. Dia okey dia Welcome to Single Hook Channel. Hampa ITU Passing Strike ITU Resistance. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang ke Single Hook Channel. Bertemu lagi ke dalam Single Channel. So hari ini 9 hari bulan 11 hari Ahad. Aku ada join tandingan mancing lagi dekat Sungai Sekawang. So ni dah kali keempat aku join. So hari ini aku bersama dengan pasukan Anglelia, tim Anglelia daripada Port Dickson, dan kami berada di Sungai Sekawang lah untuk tandingan mancing. Right. So di sini kita ada admin Anglelia, Abang Bancik. Bancik, okey Bancik Okey. Alright. Kita ada Cik apa? Cik Mat. Cik Mat. Cik Mat daripada tim Anglelia juga. Kita ada Abang Jawa. Okay, Abang Jawa Alright. Lepas tu kita ada Abang, sorry bang, lupa bang nama bang. Abang Ciloy. Abang Ciloy daripada Anglelia. Ni baju yang lama ni baju baru Anglelia. Bang, nama? Ringo. Abang Ringo ni Abang Ringo. So kita orang kali ni duduk border kanan border kanan. Hari tu kita orang duduk dekat belah ujung sana, border kiri. Ni kita orang semua duduk dekat border kanan. Okey. So tu ada seorang lagi lah, Abang Anglelia. So kita tengok macam mana kalau ada hasil. Macam biasa guys, aku akan update guys So pertandingan bermula pada pukul 8.30 tadi, akan berakhir pada pukul 12 lebih kot, 12.30 ataupun pukul 1. So kita tengok macam mana nanti. Okay, alright. Dek Marshall Oh, nama siapa dek? Farhan. Okay, mantap. Oh, Marshall ada kat sini dia Farhan. Alright, kita tengok macam mana nanti. Okay guys, sekarang dah pukul 9 suku So info kat sini masih belum ada yang naik ikan lagi. So kami masih menunggulah strike. Tim-tim Anglelia masih menunggu strike lagi. So air tengah pasang lagi. Dia masih tinggi lagi lah. Okay, tu joran aku yang paling tepi sekali, yang dekat pokok tu. Aku ambil belah kanan sikit. Tu dah ada. Okay guys, aku je ada ketuk. Untuk perambut aku guna macam ni lah guys. Aku pakai lebih kurang dalam panjang sedepa lah. Okay, batu dalam setengah jekal. Lepas tu aku pakai mata perambut atas dengan bawah. Bawah ni aku buat sulam sikit lah, tak nak kasih dia berbelit kat bawah. Mata ni kasih labur sikit lah daripada batu, lebih kurang dalam satu jengkal. Okay. Sekarang dah pukul 9.30. Masih belum ada lagi hasil. So macam inilah keadaan di Sungai Sekawang. Air tengah pasang lagi. So pemancing-pemancing menggunakan berbagai teknik lah, dan juga tukar-tukar umpan setiap 10 minit, 15 minit akan tukar umpan. So kita tengok macam mana guys. Tapi tadi tengok dah ada ikan naik lah, banyak ikan naik yang belah-belah ujung tadi. Marshall ada bawa ikan tadi. So kita tengok macam mana. Okay. Okay, jom kita tengok. Ni dah ada satu angler dah naik ikan duri pulut. Alright. Kita tengok strike daripada Abang Mahdi baru baling dia baru baling tak sampai seminit ikan dah ngentap Oh, ikan gelama. Ada ikan gelama dah. Okay. Kenapa Abang Mahdi? Okay guys, sekarang pukul 10. Aku nyerot ni macam mana? Ajak ikan apa? Ental. Oh no. Kira. Kamu tak gas pukul 10. Sekarang dah pukul 10.05. Yang strike tadi baru aku dengan Abang Mahdi So kita masih menunggu strike daripada tim Anglelia. So dan para angler yang lain
Okey, tengok keadaan sekarang air dah jalan turun. Tapi ada sedikit angin lah. Angin ada datang sikit. Tapi tak apa, kita tengok macam mana. Okey guys, sekarang status pukul 10.45 Tadi ada dengar ranking daripada organizer tadi, ikan duri lah sekarang ni dalam 600 gram. 600 gram yang tengah ranking nombor 1 lah. Abang Jepun, ada apa-apa sepatah dua? Wow. Apa awal lagi ada lagi. Ada lagi masa lagi. Kita try. Abang Madi, ada apa-apa sepatah dua bang? Saya cakap Cuba lagi. Kita cuba lagi. Okey. Right. Okay guys. Sekarang pukul 10.55. Tengok jap macam ada. Lah Sungai Sekawang ni dia punya ikan banyak ikan duri lah, ikan duri. Ikan remang, itu ikan-ikan yang akan jadi juara lah. Tapi itulah bila masuk pertandingan ni nak dapat ikan tu sikit ni susah. Macam umpan pakai. Dia pegang senyap. Alhamdulillah pukul nak pukul 11 bancik daripada Anglelia. Tak kumpau Ikan nusat. Okey, sana bancik. Dia okey dia Alright. So sekarang pukul 11.05. So tadi paling latest abang Cik dia dapat ikan nusat. So kita masih menunggu menunggu strike daripada angler yang lain. Okay bang, ada sepatah dua kata bang? Tak ada. Bang, ada sepatah dua? No. Tak ada. Tak ada. Okay. Kita tunggu dulu Dia lagi ni. Oh Haji, 2 ekor dah. Alamak. Mantap. Okay guys, ni kita ada Marshall Marshall cilik. Nama siapa dek? Farhan. Umur berapa sang? 3. Ya? Darjah 3. Darjah 3. Oh, asal mana? Melaka. Melaka. Dah lama dah jadi Marshall lah? Lama lah. Okey, mantap. Semoga sentiasa terus committed jadi Marshall yang baik. Okey? Alright. So kita masih mencuba lagi guys. Aku dah hantar macam-macam umpan dah. Udang hidup, udang kopek, apa semua dah hantar dah. Tapi sekarang ni baru strike aku punya bau ikan buntal. Cik Bun. So kita masih menantikan lagi strike daripada angler yang lain. Dan sekarang dah pukul 11.30. Lebih kurang 1 jam lagi. Kita ada masa lagi 1 jam lagi. Okey. Okay guys, peti ada yang mengambil. Ikan apa? Alhamdulillah. Oh, dah lama taring. Oh. Okay guys, alhamdulillah guys, lama taring aku Oh, saya susah. Sorry. Nombor 146. Okay guys Semoga ada ranking Right. Sekarang dah dekat pukul 12. Kita ada lagi setengah jam. Dan pemancing masih berusaha lagi untuk mencari strike mereka. Okay, tengok lagi guys. Yang nanti dia dah habis nanti ni, aku akan pergi ke meja duduk setia lah. Kita akan tengok ikan apa yang juara dan ranking ikan apa yang paling banyak di Sungai Sekawang. Alright. Okay, Arifan Right. Tengok abang ni tengah layan ikan luar drag Pukul 12.25. Kurang lagi 5 minit lagi.
pusing ni. Oh, berpusing. Suka. Oh. Okey. Okey bang, tahniah bang. Alright. Alright, tadi brother tu dapat ikan tuka dia ikan tuka kalau datang memang berat. Tapi kadang tu lah, kadang mungkin ikan mega kan. Kita tak tahu. So ni ada balance lagi 5 minit, 6 minit. So kita tengok macam mana. Alright. Okey, alhamdulillah game telah tamat. Sekarang dah pukul 12.30. So ni aku nak kemas barang jap. Lepas tu aku nak pergi ke tempat Rosetia. Kita tengok kalau ikan aku ada masuk ranking tak. Right. Okay guys. So macam ni lah hari ni. Ni aku dengan tim Anglelia. So ni korang nak kemas nak pergi tengok dekat apa tempat organizer. Alright. Okay guys. Nombor 15. Nombor juara 146. Ada. 146. Berat ikan 314 gram, ikan gelama. Okey. Mana bang? Okey, nombor nombor 14, nombor juara nombor 5. Okay guys, alhamdulillah aku dapat nombor Nombor 5, nombor 5. Okey, nombor 5 tak ada. Okey, skip. 5 ada 2. 140, berat ikan 322 So gram. ni kita tengok ikan nombor 1 Tadi cakap tak ada, bohong. Ni Masya. Tahniah dua sampul Oh, sikit lagi Sikit Nombor lagi. juara nombor 9, nombor 9. Jarak tak beza Nombor pun. 9. Nombor juara nombor 9. Apa tu? Aku potong dia. Ya ke? Okey. Wajib. Oh, tahniah. Bang. Awak ada aku lagi. Oh, lama. Nombor 11. Nombor 11. Nombor juara nombor 3. Dia dapat 2, dia dapat 3. Tahniah. Nombor Okay guys So ni Haji Mat Syah, nombor 7. Encik Majid, semua ni nombor 1 Bang, tahniah bang Juara Nombor 1 dia. 112. Dengan berat Ya ke? ikan Oh, okay. 108 gram ikan duri. Orang tengah ikan anjing. Tahniah pada bos kita. Mantap. Okey. Nombor Batin you dapat gigi sikit. Tak ada. Okey, nombor 1 pemenang Okey, kita nombor juara 6. Okey, baiklah. Okey, baik bang. Tahniah. Alright. Terima kasih bang. Okay. Apa lagi bang? Insya-Allah. Alright. So macam ni lah guys ikan-ikan yang juara ni macam ikan semilang ni ikan duri ni ikan duri juga. Oh, banyak ikan duri ikan. Bye Fan, nanti jumpa lagi alright. Tu ni ni ikan gelama aku tadi ikan gelama aku 304 gram. Kamera. Bang buat kipas. Umpan apa ni kau pakai? Umpan dedak bang, dedak. Bang tengok bang. Baji. Alright. Tahniah bang. Pukul sampul. Aja. Ada ni bang. Okay guys. So macam tu lah guys di Sungai Sekawang. Alhamdulillah aku dapat nombor 15. Satu sampul. Sabar kita cuba lagi. So macam itulah cerita kami dekat Sungai Sekawang. So terima kasih kepada semua subscribers, viewers dan juga pada viewer yang baru datang ke channel aku. So terima kasih banyak. So kalau ada salah silap aku minta maaf. InsyaAllah kalau ada aku mancing lagi aku akan buat video lagi. Alright guys, apa-apa boleh bagi tahu dalam komen. So next time kita jumpa lagi. Bye bye. See you on the next episode of Single Hook Channel. Bye bye.